Kita nak ke mana ni? Kita nak ke Wasita Gua Sarang. Wasita, wisata Gua Sarang. Wisata. Oh, nak nampak apa tu? Laut. Ni apa? Bio, tak tahulah sebut lah. Your destination is on the right. Okey, kita dah Gua sampai. Sarang. Wasita Gua Sarang. Yang nak duduk belah mana yang elok bang? Kuat ke? Macam budak-budak yang takut tapi okey kot. Oh my god. Penakut. Oh, nak ke Gua Sarang kena naik bot. Telefon dia nombor tu. Kami ingatkan bila turun bawah ni boleh terus masuk gua. Tapi bila dah turun bawah ni sebenarnya dia kena naik bot untuk pergi ke gua tu. Jadi kami naik baliklah ke atas. Cayak yang cayak. Nak naik balik ni boleh tahan juga ni, tinggi ni. Nak naik tangga, menayak. Sementara Mariam beli air, kita tengok pemandangan. Tak nampak sangat. Dekat tempat tadi nampak jelas. Beli kuih. Okey. Abang, yang ni apa? Itu pek kacang. Pek kacang. Pek kacang. Ya. Oh. Kita panggil rempeyek. Pek kacang. Alhamdulillah. Dah sampai sini. 7.30 dah sampai dekat kami punya Agoda. Tapi kena sidai dululah. Sebab orang yang jaga Agoda ni dia pergi keluar sekejap. Yelah, kan kita datang waktu maghrib. Jadi pergi solat dulu. Ya. Yeah. Solat. Pergi solat. Baru sebut dah sampai. Baru seru je nama dia. Okey, kita masuk. Nah. Ada satu katil queen. Split unit aircon. TV, dinding color hijau. Ada air. Ada lemari, cermin tinggi. Ni, oh, cermin. Sinki. Tak mandi. Toilet, oh basah. Tak mandi. Bukan tak mandi. Kolah air. Kolah air. Kalau hari tak mandi pun wow. Okey lah dengan harga RM86. Sebab kami 3 orang, kita order satu lagi tilam. Sini. Okey, jom makan. Jom.
makan dekat area Tugu Merah Putih. Dan juga ada ni mak bapak bawa anak-anak, hati-hati ya di sini. Ni Tugu Merah Putih. Sekeliling dia ada kedai makan. Ni kedai makan. Ni Acik Rasa kedai makan. Ni kami masuk melalui restoran ni tadi, kedai mi sedap. Menara Merah Putih. Merah Putih. Dahsyat dia, rasa macam dia terbang. Rasa macam terbang ah. Yang nak naik ke? Nak naik juga. Ni kalau dekat Malaysia kita panggil shell out, dekat sini dipanggil seafood tumpah. Makan kat sini. Malam ni misi kita untuk cari ikan bakar. Oh, ini saja. Nice. Nah, mana apa? Air. Okey. Ni first time makan ikan ada gigi terkeluar kat depan. Ikan gigi terkeluar kat depan. Tu tengok, tak tahulah ikan nama apa tau. Ikan bakar, ikan apa? Ikan bakar, ikan apa tu mak dah cakap tadi? Tak tahu Ayam bukan kangkung eh. Ayam kongnya tu. Tapi kekayaan. Pinyam. Pinyam mai. Ni nasi uduk. Nasi uduk ikan lele. Jom makan. Sate daging. Sate daging dengan lontong. Tadi punya makan jumlah harga 247,000 bersamaan dengan lebih kurang 60 lebih lah. Okey lah. 60 lebih. Biasa 60 lebih tu set ikan bakar dengan nasi dengan sayur. Yang ni sekali dengan nasi, pecel lele dengan sate 5 cucuk. Okey lah dengan air 3. Air bukan biasa-biasa, mango alpukat dengan Nescafe. Murah.